Maka sebab itu, kalau kita kata kita ahlu sunnah, Nabi pesan, ahlu sunnah ni apa? Ahlu sunnah ni orang yang berpegang dengan sunnah. Orang yang berpegang dengan sunnah Nabi, walaupun sunnah tu dia baru dapat, dia baru tahu, dia pegang. Apa yang dikatakan sebagai ahli sunnah? Al-Imam Al-Barbahari menyebut, dia kata, apabila dikatakan fulan sahibu sunnah, apabila dikatakan seorang fulan itu sahibu sunnah, ahlu sunnah, maksud dia apa? Man ijtama'at fihi khisalus sunnati kulliha, orang yang ada dalam jiwa dia sunnah, orang yang ada dalam jiwa dia proses menghormati sunnah, jaga sunnah, maka baru dia layak digelar sebagai ahlu sunnah. Adakah layak kita digelar ahlu sunnah bila mana orang membaca sunnah pada kita, kita marah, bahkan kita rasa benci dengan sunnah? Kadang-kadang orang baca, orang tak serang kita pun, tapi kita rasa diserang. Ada tak orang jenis macam ni? Ada. Kita baca sunnah, kita baca Sahih Bukhari, tiba-tiba dia rasa diserang dengan hadis tu. Dia kata, tak boleh ustaz ni, tak boleh. Sebab menimbulkan kekeliruan dalam masyarakat dan menyanggahi pegangan ahlu sunnah. Ahlu sunnah mana? Saya baca hadis daripada Al-Imamul Bukhari. Tapi tak boleh lah ustaz, kalau ustaz baca hadis ni nanti masyarakat pecah belah. Nabi kan dulu, Nabi dulu dia tak roboh, dia tak jadi robohkan Kaabah sebab nak jaga masyarakat dia. Maka kita tak boleh lah ustaz, bila baca hadis masyarakat jadi pening dan berpecah belah. Ini alasan biasa. Betul? Tuan-tuan, tuan-tuan cuba bagi tahu kat saya, di mana ada proses dakwah yang lepas dakwah berjalan masyarakat tak pecah belah? Cuba tuan-tuan cerita. Negara mana? Bahkan Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, ahli kitab tidak berpecah belah sehingga datang kepada mereka kebenaran. Ahli kitab tidak berpecah belah sehingga datang kepada mereka ilmu. Wa ma tafarraqa alladhina utul kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Tidak berpecah belah ahli kitab sehingga datang kepada mereka kebenaran. Saya tak nafi Nabi tak jadi roboh Kaabah tu. Kaabah yang ada sekarang ni bukan dibina di atas binaan Nabi Allah Ibrahim. Kerana zaman Nabi Allah Ibrahim, Hijr Ismail tu ada dinding. Masuk zaman Nabi ni, dia masa Nabi sebelum jadi Nabi kan Kaabah tu roboh. Nak bina semula dia orang kutip derma, tapi tak cukup duit nak bina penuh. Maka tak, dinding bahagian Hijr Ismail tu tak dapat dibina. Mereka bina petak. Tapi nak menunjukkan Hijr Ismail tu sebahagian daripada Kaabah, mereka bina sebahagian saja, tak ada dinding. Asalnya dah zaman Nabi Ibrahim ada dinding. Maksudnya Kaabah ni di kawasan Hijr Ismail tu dia melengkung dinding dia tak ada segi. Nabi tak jadi robohkan untuk bina semula kerana Nabi bukan bimbang masyarakat jadi pecah belah. Kerana masa Nabi mulakan dakwah di Mekah, masyarakat pecah belah dah. Sebelum Nabi mula dakwah, masyarakat tak pecah belah. Kalau kita nak guna alasan tu, maka Nabi tak jadi dakwah. Sekali aku dakwah lagi,
orang jadi pecah belah, biar je lah duduk bawah Abu Jahal, KF1 padu. Nabi tak jadi robohkan tu bukan sebab tak nak orang pecah belah. Nabi tak jadi roboh sebab nak jaga akidah orang Islam, takut orang Islam jadi murtad. Maka kita kena nilai balik, kena tengok balik alasan kita tu betul ke tak betul. Dan kita kadang-kadang salah terjemah. Bila orang berbeza pendapat, bukan makna orang pecah belah, beza pendapat. Dan mana ada dalam dunia ni orang tak ada beza pendapat langsung. Masalah ijma' pun kata At-Tabari, tak ada berlaku ijma' ulama' melainkan pada perkara-perkara yang terang ada Quran dan Sunnah. Yang jelas dalam Quran dan Sunnah, yang jelas baru ada ijma'. Kalau tak ada ijma'. Kerana ulama' berbeza pendapat. Maka sebab itu, kalau kita kata kita ahlu sunnah, Nabi pesan, ahlu sunnah ni apa? Ahlu sunnah ni orang yang berpegang dengan sunnah. Orang yang berpegang dengan sunnah Nabi, walaupun sunnah tu dia baru dapat, dia baru tahu, dia pegang. Ini yang dilakukan oleh Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nanti saya hurai ciri-ciri ahli sunnah. Pertama saya nak sebut dulu, kenapa kita sebut perkataan ahlu sunnah? Kerana ahlu sunnah ini mereka mencari sunnah, mereka berpegang dengan sunnah. Tak ada sunnah Nabi, mereka akan pegang sunnah khulafa ar-rasyidin. Kemudian kita ada satu lagi istilah yang dipanggil sebagai al-jamaah. Bila sebut ahlu sunnah, dia akan kapit dengan ahlu sunnati wal jamaah. Jamaah ni jamaah apa? Daripada mana datang perkataan jamaah ni? Perkataan jamaah ni dia datang dalam hadis yang masyhur riwayat Huzaifah ibnul Yaman, yang mana Huzaifah ibnul Yaman dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dia bertanya Nabi, dia kata, kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata ay yudrikani. Manusia biasa bertanya Nabi tentang perkara yang baik, tetapi aku sentiasa bertanya Nabi tentang perkara yang jahat, kerana aku bimbang jahat itu akan menimpaku. Faqultu ya Rasulullah, kunna fi jahiliyatin wa syarr, faja'ana Allahu bihadzal khair, fahal ba'da hadzal khair min syarr? Qala na'am. Dia kata, ya Rasulullah, dulu sebelum kami masuk Islam, kami berada di zaman jahiliyah dan kejahatan. Kemudian Allah memberikan kita, Allah memberikan kami dengan Islam. Engkau bawa Islam untuk kami. Fahal ba'da hadzal khair min syarr? Selepas daripada kebaikan yang kami terima ni, akan datang tak keburukan? Qala na'am. Nabi kata, ya, akan datang keburukan. Fahal ba'da hadza syarr min khair? Selepas daripada keburukan itu akan datang tak kebaikan? Qala na'am wa fihi dakhan. Ya, akan datang kebaikan selepas keburukan itu, tetapi kebaikan yang datang itu ia keruh, ia tidak bersih. Maka Huzaifah tanya, wa ma dakhanuhu ya Rasulullah? Apa kekeruhan itu ya Rasulullah? Qaumun yastannuna bighairi sunnati wa yahduna bighairi hadi. Nabi kata akan muncul satu kaum yang Muslim yastannuna bighairi sunnati, tetapi mereka tidak mengamalkan sunnah aku. Wa yahduna bighairi hadi, dan mereka mencari petunjuk selain daripada petunjuk aku. Maka Nabi mengisyaratkan, kalau satu orang yang beriman
mencari petunjuk selain daripada petunjuk Nabi, mencari sunnah selain daripada sunnah Nabi. Kebaikan yang ada hanyalah pada akidah dia, tapi pada amalan dia tidak ada kebaikan. Kerana ahlu sunnah, saya baca hadis tadi, ahlu sunnah adalah golongan yang sangat-sangat cinta kepada sunnah, walaupun sunnah tu kecil. Walaupun sunnah tu kecil je, tapi bila mana ia sahih, maka kalau dia ahli sunnah, dia akan rasa syukur kerana dia bertemu dengan satu sunnah sebelum dia meninggal dunia.